Yang dekat atas ni memang CCTV guys. Nampak tau, siap ada lampu lagi kan. Tapi kat depan aku ni ada satu jenis CCTV dummy guys. Tapi hanyalah dummy. Bila ada pergerakan ke apa kan, lampu ni akan menyala guys. Letak dekat kawasan belakang rumah ke tepi rumah yang gelap tu kan. Malam-malam kan tiba-tiba ada pencuri ke orang lalu ke kan, perap, automatik lari Sebab apa dia dah nampak benda ni macam CCTV lah. Design dia memang sebijan nampak tau. Ni dia punya solar panel, dia ada bagi bracket kat sini. Ni adalah dia punya sensor lah. Dia bagi wall plug dengan dia punya remote ni. So dia ada 3 mode kat sini. Kita akan cuba onkan dulu Tekan hold, push. Lampu dia memang cerah guys. Ada pergerakan je, dia terus nampak tau. Ada pergerakan je, dia automatik akan menyala lah. Mode pertama dia akan terus cerah bila ada pergerakan. Mode kedua dia akan malap tau. Bila ada pergerakan ni kan, nampak tu, baru dia menyala. Ataupun korang boleh gunakan mode 1 untuk jimat lah. Dia akan termati. Bila ada pergerakan ke, CCTV dummy ni akan menyala lah lampu dia. At least kan, cuti-cuti sekolah ni kan, banyak orang keluar rumah kan, balik kampung ke apa, pergi travel kan, pasang yang satu. At least bercahaya. CCTV pun dah ada kan. Pakai juga ni untuk keselamatan rumah. Boleh tekan link kat bawah.